Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Saidah Nafisha binti Abdul Aziz. Saya dari kelas PPS 12 dan bidang yang dipilih oleh saya ialah bidang sosial. Tajuk bagi penganjuran saya kali ini ialah menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih diberi peluang untuk hidup pada hari ini dengan penuh nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan mulia yang menjadi suri teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hari ini, kita memperkenalkan sebuah perkongsian istimewa yang dinamakan Satu Hari Satu Saranan. Tujuan utama siri ini adalah untuk kita sama-sama mengambil sedikit masa setiap hari, berhenti sejenak daripada kesibukan dunia dan mendengar sejabis mutiara ilmu yang datang terus daripada sumber agung kita, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Al-Quran dan As-Sunnah? Kerana kedua-duanya adalah panduan hidup yang sempurna. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada sebarang keraguan padanya, ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka melalui perkongsian ringkas ini, setiap hari kita akan membawakan satu saranan, sama ada merupakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW atau amalan harian yang kecil tetapi besar ganjaran di sisi Allah. Mudah-mudahan setiap saranan yang kita dengar dan amalkan akan menjadi bekalan pahala, penambah iman serta menguat ukhuwah kita sesama insan. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian, walaupun hanya satu saranan kecil sehari, kita akan istiqamah melaksanakannya. InsyaAllah, ia mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita hayati bersama satu hari, satu saranan kita pada hari ini yang bertajuk Menyemai Ukhuwah dalam Masyarakat Majmuk. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua maklum bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang istimewa kerana dihuni oleh masyarakat yang berpilihan kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan tradisi, adat resam dan cara hidup yang berwarna-warni. Namun begitu, dalam keindahan kepelbagaian ini, kita juga berdepan dengan cabaran untuk meningkatkan perpaduan serta mengelakkan perpecahan. Di sinilah pentingnya ukhuwah, iaitu semangat persaudaraan yang diajarkan dalam Islam. Ukhuwah bukan sahaja merujuk kepada hubungan sesama Muslim, bahkan ia juga meliputi hubungan dengan seluruh manusia. Allah SWT telah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa perbezaan bangsa dan kaum bukanlah sebab untuk berpecah belah. Sebaliknya, ia adalah peluang untuk kita saling mengenali, menghormati dan memperkuat perpaduan. Oleh itu, topik pada hari ini adalah menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Hal ini amat penting kerana ukhuwah mampu menjadikan jabatan yang menghubungkan hati-hati manusia, menghapuskan rasa benci dan prasangka, serta menanamkan benih kasih sayang yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ukhuwah. Ukhuwah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud saudara.
Dalam Islam, ukhuwah bukan hanya merujuk kepada hubungan persaudaraan berdasarkan keturunan atau keluarga, tetapi lebih luas iaitu hubungan kasih sayang, tolong-menolong dan saling menghormati sesama manusia, khususnya sesama Muslim. Menurut Islam, ukhuwah adalah ikatan hati yang berlandaskan iman kepada Allah. Ia melahirkan rasa kasih, cinta, hormat dan tanggungjawab antara satu sama lain demi mencari keredaan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jenis-jenis ukhuwah. Ukhuwah terbagi kepada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiah. Ukhuwah Islamiah merupakan persaudaraan yang terjalin sesama umat Islam kerana ikatan akidah dan iman. Contohnya membantu saudara seagama yang ditimpa kesusahan, saling menasihati dalam kebaikan serta menjaga maruah sesama Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salam sebagai tanda kasih sayang sesama Muslim. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan sesuatu? Apabila kamu amalkannya, kamu akan saling berkasih sayang? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan kaum Muhajirin, iaitu para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar, iaitu penduduk asal Madinah yang memeluk Islam ketika beliau berhijrah ke Madinah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, kebangsaan. Ukhuwah wataniyah ini merupakan persaudaraan yang lahir daripada perkongsian tanah air dan bangsa. Masyarakat perlu saling bekerjasama tanpa mengira latar belakang untuk menjaga keamanan negara. Sebagai contoh, semangat patriotisme, gotong royong, menghormati perbezaan kaum dalam masyarakat masyarakat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjaga hubungan baik dengan orang Yahudi dan kaum bukan Islam di Madinah. Perjanjian Madinah menjadi bukti keadilan dan kesaksamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masyarakat majmuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, kemanusiaan. Ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang merangkumi seluruh manusia tanpa mengira agama, bangsa atau warna kulit. Islam menuntut kita berbuat baik, berlaku adil dan menolong semua manusia kerana kita semua berasal daripada Adam dan Hawa. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun menghormati jenazah seorang Yahudi yang lalu di hadapannya.
Apabila sahabat bertanya, baginda menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menggalakkan kita berbuat baik kepada semua manusia. Contohnya, melalui sabdanya, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Tabarani. Kepentingan ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Kepentingan ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Pertama, ukhuwah berperanan penting untuk mengelakkan perpecahan dan konflik perkauman. Apabila setiap individu dalam masyarakat majmuk mengamalkan semangat ukhuwah, mereka akan lebih bertolak ansur, saling memahami dan mengelakkan salah faham yang boleh menimbulkan perselisihan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selain itu, ukhuwah dapat menguatkan semangat perpaduan dan kerjasama. Semangat kebersamaan akan mendorong masyarakat daripada pelbagai latar belakang untuk berganding bahu dalam melaksanakan aktiviti kemasyarakatan, menyelesaikan masalah bersama-sama serta mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini seiring dengan sabda Rasulullah SAW, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, ukhuwah mampu membina masyarakat yang aman, saling menghormati dan sejahtera. Apabila hubungan antara kaum dan agama dipupuk dengan kasih sayang serta hormat menghormati, ia akan melahirkan suasana yang harmoni dan kondusif. Cabaran menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Walaupun konsep ukhuwah itu indah, cabarannya tetap ada. Yang pertama, stereotip dan prejudis. Salah satu cabaran utama dalam membina ukhuwah ialah wujudnya stereotip serta prejudis antara kaum atau kelompok masyarakat. Kadang-kala, seseorang menilai orang lain hanya berdasarkan khabar angin, bangsa, warna kulit atau latar belakang tanpa benar-benar mengenali individu tersebut. Kau tengah buat apa Saja main phone. Kenapa Oh, aku daripada MRT. Masuk kat dalam tu busuk gila. Kenapa Busuk bau badan. Mesti kaum tu kan? Kau ni tak elok tau cakap macam tu. Semua orang ada bau badan. Tapi memang kaum tu aku confirm punya sebab dekat situ kaum tu je yang banyak. Kau ni semua orang ada bau badan. Benda tu normal tau. Okey. Beginilah gambaran stereotip menilai tanpa kenal. Inilah yang kita perlu elakkan. Yang kedua, kurang toleransi terhadap perbezaan. Masyarakat majmuk mempunyai pelbagai adat, budaya dan agama. Namun, kurangnya toleransi boleh menimbulkan konflik. Sebagai contoh, isu berkaitan makanan halal haram, pakaian atau perayaan sering menjadi sensitif jika tidak ditangani dengan bijaksana. Apabila masyarakat tidak menghormati pegangan dan amalan orang lain, ukhuwah antara kita akan menjadi rapuh. Rania, Deepawali dia nak dekat. Mesti bising punya malam nanti. Bunyi meracun je. Kenapa kau cakap macam tu? Sedangkan waktu Hari Raya Aidilfitri pun kita bising main mercun. Kalau boleh sampai sebulan. Kita kena hormati perayaan orang lain juga. Bukan selalu dia orang main mercun. Setahun sekali je. Alah, sorry.
Sikap berlapang dada dan saling menghormati amat penting supaya keharmonian dapat dikekalkan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Cabaran seterusnya ialah media sosial. Walaupun ia menjadi medium penyebaran maklumat, ia juga sering disalahgunakan untuk menabur fitnah, berita palsu, ujaran kebencian dan komen kasar. Keadaan ini mampu mencetuskan salah faham antara kaum serta menjejaskan perpaduan dalam sekelip mata. Sebagai contoh, penyebaran video atau mesej provokatif di TikTok atau WhatsApp boleh menimbulkan kebencian dan rasa curiga terhadap kaum yang lain. Komen-komen ini nampak kecil, namun ia mampu merosakkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Keratan akbar ini menunjukkan isu seorang ahlong yang menulis mesej menghina agama Islam pada risalah ugutan. Teks-teks ini mengandungi kata-kata kesat terhadap Islam. Poster ini dibuat oleh PPIM, Persatuan Penggunaan Islam Malaysia, untuk menegaskan betapa seriusnya penghinaan itu. Mereka menyoal, kenapa hanya agama Islam sahaja yang berani dihina? Kenapa tidak agama lain? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat menyedari bahawa isu menghina agama boleh mencetuskan konflik besar sekaligus mengugat ukhuwah dalam masyarakat. Polis membuka kertas siasatan berhubung insiden beberapa kaki tangan Radio Era didakwa mempersenda upacara agama lain menerusi media sosial. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin di Petik berkata, 6 laporan diterima berhubung kes itu. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 298 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Video yang sudah diturunkan daripada platform media sosial Radio Era itu dilihat mempersenda upacara suci agama Hindu. Semua pihak berkaitan. Sementara itu, Astro Audio mengambil tindakan menggantung 3 penyampai dan 2 kaki tangannya serta-merta. Berhubung kontroversi itu, tindakan seterusnya akan ditentukan selepas siasatan dalaman selesai. Menurut kenyataan itu, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi Syarikat telah bertemu dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Mereka turut menyatakan kekesalan terhadap insiden yang melibatkan penyampainya. Terdahulu, ketiga-tiga penyampai memohon maaf terbuka di media sosial. Saya Nabi Ahmad, Azad Jazmin dan juga Radin ingin memohon maaf kepada semua pihak berkaitan video kami yang naik di laman sosial Era baru-baru ini. Ya, sebenarnya kami juga akui kesilapan kami serta kegilafan kami. Kami juga akan pastikan perkara yang sama tidak akan berulang lagi pada masa akan datang. Kami juga Berita tersebut merupakan satu isu viral di media sosial di mana penyampai radio Malaysia yang berjoget sambil dilihat seperti mempersendakan agama Hindu. Disebabkan tindakan itu, mereka dikecam masyarakat pelbagai kaum dan akhirnya terpaksa meminta maaf secara terbuka. Isu ini menunjukkan bagaimana kurangnya sensitiviti terhadap agama lain boleh merosakkan keharmonian. Kesilapan kecil di media seperti lawa atau gurauan tidak sesuai boleh menimbulkan salah faham besar serta mencabar ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Oleh itu, penggunaan media sosial perlu mengamalkan etika, tabayun iaitu menyemak kebenaran serta mengekalkan diri daripada menyebarkan perkara yang tidak sahih. Cara menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Cara menyemai ukhuwah. Jadi, bagaimana kita boleh menyemai ukhuwah? Pertama sekali, kita perlu toleransi. Kita kena hormat adat budaya, agama orang lain. Sebagai contoh, bila kita hadir rumah terbuka semasa hari raya, Deepawali atau Tahun Baru Cina, kita perlulah meraihkan perbezaan itu dengan gembira. Kedua, komunikasi positif. Kita perlu elakkan bercakap kasar atau menyebarkan kebencian di media sosial.
Gunakan media sosial untuk sebarkan mesej kasih sayang dan perpaduan. Yang ketiga, aktiviti bersama. Contohnya program gotong royong, sukan, projek komuniti boleh merapatkan hubungan apabila kita bekerjasama. Kita boleh belajar memahami dan menghargai antara satu sama lain. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Penerangan dan RTM yang menganjurkan program ini dan memberi kepercayaan kepada kami, Masjid Al-Sharif, untuk menjadi host ataupun venue utama program pada hari ini. Yang saya difahamkan ada beberapa venue yang lain dan sudah tentulah kami sangat gembira dengan program yang diadakan pada hari ini. Lebih-lebih lagi dalam suasana yang dapat kita saksikan, saya difahamkan pada hari ini pun ada di kalangan sukarelawan yang non-Malay, yang bukan berbangsa Melayu, dapat sama-sama merasakan bagaimana kita buat bubur lambuk bersama ini. Jadi sudah tentulah perasaan kami sangat gembira pada hari ini dan sudah tentulah sekiranya ada lagi peluang, kami sangat mengalu-alukanlah. Okay, saya mewakili KRT dan juga Persatuan Penduduk Taman Desa Indah Meru Kelang berasa amat berbangga kerana dapat mengikuti orang kata dalam program yang gilang gebilang anjuran Kita Madani dan juga Jelajah RTM. So saya bersama anggota kru seramai 12 orang sama-sama memeriahkan program walaupun orang kata di sepanjang bulan Ramadan, tetapi mereka nampak begitu ceria, tak rasa lapar dahaga. Sama-sama seawal 8 pagi telah bergotong royong. Juga dibantu dengan sukarelawan daripada Jabatan Penerangan sebab hari ini tujuan kami adalah untuk membuat edaran bubur lambuk kepada masyarakat sekitar Meru dan juga jabatan-jabatan kerajaan sebagai menghargai jasa mereka sepanjang Ramadan ini. Perasaan saya sangat gembira sebab ini merupakan kali pertama saya dalam kita menyertai karnival Kita Madani ini. Dan ini merupakan pertama kali saya untuk menyertai program membuat bubur lambuk. So saya sangat gembira dan sangat berbesar hatilah untuk dalam bersama-sama membantu mereka untuk membuat bubur lambuk. Ini first experience saya join program ini, saya feel very happy sebab saya boleh tolong makcik-makcik untuk cuci sayur, lepas tu potong bawang. Sangat istimewa experience. Rasa bangga sikit lah, bangga sikit. Dia first time saya buat ni. First time dulu semua saya tengok dekat TV, tapi sekarang saya first time nak join, tengok bekerja sama konsep Madani dan tengok dia punya bantuan daripada masjid dan semua rasa happy. Keempat, pendidikan. Sekolah dan universiti memainkan peranan penting dalam menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Subjek seperti pendidikan moral, pendidikan Islam dan program rukun negara membantu menanamkan nilai hormat, kasih sayang dan semangat kebersamaan sejak kecil lagi. Ramadan bukan sahaja peluang terbaik meraih pahala dan keberkatan, malah bulan untuk mengeratkan lagi hubungan melalui majlis berbuka puasa. Seperti dilakukan sebuah sekolah di Perak ini, penganjuran Majlis Iftar Perdana diadakan bertujuan mengikat silaturahim antara pihak sekolah dan ibu bapa. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Majlis Iftar Perdana Anjuran Sekolah Kebangsaan SK Bakong Bota ini dilaksanakan menerusi kerjasama Pianita Pendidikan Islam dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Menurut Guru Besar Ba'diah Dat, majlis ini adalah acara tahunan pihak sekolah. Selalunya sebelum-sebelum ni antara guru dan murid saja. Tapi 2 tahun kebelakangan ini kita membuka peluang kepada para waris juga untuk serta bersama dengan kerjasama PIBG. Tambahnya, sambutan diberikan ibu bapa dan waris pelajar dilihat amat menggalakkan berbanding tahun sebelumnya. Menempatkan 71 orang murid dan 14 guru, acara sebegini disifatkan penting bagi memelihara hubungan baik semua pihak sekaligus menjamin kemenjadian murid. Dia banyak mengeratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa dan anak-anak. Lagi satu dapat memupuk anak-anak ni supaya lebih menghargai bulan puasa ni, memberi erti kepada apa maksud bulan Ramadan ni kan.
Pengisian majlis iftar perdana ini antaranya bacaan tahlil dan doa selamat, berbuka serta solat berjemaah. Turut diadakan penyerahan bakul rezeki kepada murid-murid yang kurang berkemampuan. Manfaat menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Manfaat ukhuwah. Pertama, dapat menguatkan perpaduan umat. Ukhuwah menjadikan masyarakat lebih bersatu padu dan sukar dipecah belahkan. Dalil Rasulullah SAW telah bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam cinta, kasih sayang dan belas kasihan antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota sakit, seluruh tubuh turut merasai demam dan tidak tidur. Riwayat Muslim. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Dengan ukhuwah, hubungan antara kaum dan agama lebih terjaga, sekaligus dapat mengelakkan konflik. Baginda Rasulullah SAW memeterai piagam Madinah yang memastikan keharmonian antara Muslim, Yahudi, Nasrani dan kabilah lain. Semua pihak diberi hak dan tanggungjawab untuk hidup bersama tanpa penindasan. Ini menunjukkan ukhuwah membawa keamanan dan mengelakkan konflik. Yang ketiga, meningkatkan semangat tolong-menolong. Ukhuwah mendorong manusia untuk saling membantu dalam kesusahan dan berkongsi rezeki. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan supaya umat Islam saling membantu. Sabdanya, Allah sentiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sendiri sering membantu fakir miskin, janda, anak yatim dan orang yang memerlukan. Yang keempat, dapat mengukuhkan kasih sayang dan kepercayaan. Ukhuwah melahirkan rasa kasih, hormat dan saling percaya antara anggota masyarakat. Ini dapat menjadikan masyarakat lebih stabil dan sejahtera. Rasulullah SAW mengalakkan menziarahi sahabat, orang sakit dan jiran. Sabda baginda, seorang Muslim yang menziarahi saudaranya kerana Allah akan sentiasa berada dalam rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sangat menjaga amanah sahabat, termasuk menjaga barang titipan walaupun milik orang bukan Islam. Ini menjadikan baginda digelar Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Bukti kukuhnya kepercayaan masyarakat terhadap baginda. Dan yang terakhir, mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jaminan rahmatnya kepada hamba yang menjaga ukhuwah. Dalilnya ialah surah Al-Hujurat ayat 10. Damaikanlah antara saudara dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Berlemah lembut dan memaafkan. Rasulullah SAW terkenal dengan akhlak penuh kasih sayang. Baginda memaafkan musuh walaupun berpeluang membalas dendam. Contohnya peristiwa Fatu Makkah. Akhlak lembut dan memaafkan ini menarik rahmat Allah serta memperkukuhkan ukhuwah. Sebagai penutup, jelaslah bahawa ukhuwah merupakan asas penting dalam membina masyarakat majmuk yang aman, harmoni serta sejahtera. Dengan menyemai semangat persaudaraan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, kita dapat mengelakkan perpecahan, mengukuhkan perpaduan serta melahirkan suasana saling menghormati.
Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan ukhuwah dalam kehidupan seharian agar lahir sebuah masyarakat yang bersatu padu, penuh kasih sayang serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya. Marilah kita jaga ukhuwah kerana itulah kunci perpaduan masyarakat yang majmuk. Moga kita semua tergolong dalam golongan yang menjaga ukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.